katil queen. Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk kita punya travel vlog ke Langkawi kali ni, kami plan nak stay dekat 2 hotel bajet dekat Langkawi. Harga sangat murah. Family room dalam bawah 150 je. Lepas tu dalam masa yang sama kita orang nak explore lah kat Langkawi, cari tempat makan menarik, lepas tu explore tempat lain apa lagi ada. Jom follow aku dan pastikan kau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Alhamdulillah, sampailah kita ke Langkawi. Madam, nak cari kereta sewa. Kata Abang Afnan ni kereta sewa dekat pintu 3. Nanti akan cari pintu 3 Dah ada dah. Okay, jom. Melanggar straight daripada pintu keluar airport ni dah jumpalah pintu 3. Dah ada dah. Ya, tengah dah kereta dia. Ni lah dia kereta sewa untuk trip kami di Langkawi pada kali ni. Ni dia kereta Beza daripada Hamada Travel. Okay, jom. So ni antara recommended jugalah, recommended car rental dekat Langkawi ni. Kalau kau nak tahu dia punya detail info dan harga kereta sewa, dia ada banyak kereta lain lagi. Aku boleh share dekat description di bawah video aku. Dia bukan ada kereta sewa tau, dia orang ada macam-macam. Homestay ada, lepas tu ada package-package dekat Langkawi pun ada. Boleh sesuai tengok lah. Okay, penting Beza bonet luas. Alright, let's go. Alhamdulillah, kami sampai dekat hotel bajet yang pertama, Salsa Resort. Ni dia. Jom kita check in. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nak check in. Okay, kawan, bilik dah ready lah dekat tingkat 2. Jom kita buat quick round tour sikit. Cari dek 208 dek, kat mana? Belah kiri. Oh, kat sini dia dekat gila. Jom. 12. Okey, Assalamualaikum. Jom tengok bilik dia. Simple je bilik dia. Nampak tak? Luas juga. Ada bagi 2 katil queen. Memang kami 4 beranak memang sesuai sangatlah. So dia punya amenities semua kat sini. Senang amenities. Lepas tu open wardrobe pun kat sini. Settle lah. Okey, lepas tu bilik air dia, tengok bilik air macam mana rupa bilik air dia. Kau lampu. Ni bilik air dia. Okey, ada heater. Nampak ni, ada heater semua. Dia nampak spacious juga lah. Dia keluasan dia sederhana, tapi nampak selesa bilik air dia. Lengkap lah semua. Toiletries semua kat sini, toiletries, sabun semua kat sini. So okey lah. Dengan harga yang sangat murah, aku rasa tempat ni sangat selesa lah pada aku untuk family room macam ni. Okey dek, luar bilik dek. Okey selesa jam dah menunjukkan pukul 7 ni. Dah lewat petang lah, dah senja dah pun. So kita orang nak pergi ke kuah tu kali lah. Nak lepak kat sana dekat Menara Maha Maha Tower. Dekat Maha Tower ada fun fair di sana. Boleh lah kita pusing-pusing tengok apa yang menarik kat sana. Nak cari makan ke, nak pusing-pusing ke, nak main-main ke, kita pergilah habis kat situ.
Alhamdulillah aku sampai dekat Maha Tower. Tadi aku singgah jap ambil video drone time sunset. Memang cantik gila bang. Kau tengok video aku sebelum ni. Memang cantik. Sebenarnya aku nak ke Funfair ni, Funfair Langkawi dekat belah kiri Maha Tower. Jom tengok apa yang menarik kat sana. Oh, belah sini ada 7E juga. Okay, let's go. Oh, kat luar ada banyak kereta bang. Ni kereta api ni lah. Kereta api pun ada, motor pun ada. Ni pintu masuk dia. Oh, cantik laluan pintu masuknya. Langkawi Funfair. Jom. Oh, ada inflatable juga. Oh, ni budak konok ni. Oh, ada ni. Ada bumper car pun ada. Ni main Ferris wheel bahan ni. Tapi yang mini yang kecil punya lah. Main lompat pun ni lah. Dia kira macam mana? Ni seorang agak. Ni untuk main yang kat luar tu. Yang motor-motor, yang kereta api apa semua. Ni sekali lah. Bumper car semua kat sini harga dia. Ni kat tukar tiket, Magic Flying Car. Ni macam mana? 10 voucher. Oh, satu voucher RM5. Kalau beli 10 voucher, free 2 voucher. Jom kita beli dia punya voucher dia. 100 voucher tambah free. Ya kak? Okey, voucher dia satu RM5 je kak. Kalau beli banyak beli sikit lah. Boleh lah, beli 10 voucher lah. Try 10 kan tak cukup beli lagi ya. Boleh tak ada berapa nak? 2 je. Kita orang 4 orang. Promosi. Promosi Kalau macam mana? family package ni kalau ada beli RM50 kan? Aha. Tambah lagi RM80. Okey. Kalau RM80 tu you boleh main sampai habis. Main Oh. sampai tutup. Oh, unlimited lah. Unlimited lah. RM80? Kalau you ada beli 50, tambah lagi 80 boleh dapat lah. Mana total 130 lah. Itu dua anak, dua 2 adult lah. Okey, maka dengan ini kami berjaya beli tiket Beli tiket RM50. Yang kupon tu dapatlah beli family package RM80 unlimited bang. Kau main lah sini sampai perasan. Jom kita main dulu. Tapi untuk hari ni lah. Esok tu tak tahu lagi lah. Untuk hari ni je. Sekarang pukul 9. Pukul 9 kalau macam tutup pukul 12 lah. Sempat lah kita orang main. Puas lah. Kalau dah Funfair tu, yang ni wajib ada lah bang. Main tembak lah, baling bola lah. Nak main mana kak? Dia main tembak apa ni? Macam menarik ya. Ada main dulu. Masuk. Alah. Wow. Oh, tembak tu lagi ni. Jatuh semua syok lah. Alah. Berlima warna kuning dapat 2 batang kecil ataupun 1 batang merah. So, kak pilih kak. Okey. Ni? Hitam tak ada lah. Dia kena kuning kan? Jadi, ni apa? Kuning ke hitam? Kuning. Kuning ke? Tengok. Oh, ni kuning ke? Kuning. Okey, SpongeBob. Ada tunjuk sikit. Jadilah dapat SpongeBob. Kak, bismillah kak. Oh, okey, tak apa. Cuba lagi. Apa yang dapat? Ada batu kecil. Ya tu. Sama tu orang. Oh, yo, ada. Ya tu. Tunjuk sikit. Kak. Dadah. Oh, dapat nak patung. Bestnya. Terbaik lah. Yo, mantap kak. Akak dapat lagi kak. Yo. Tak dapat akak ni bang. Masuk yang kuning tu. Terbaik lah. Ni ada dia bang. Ada upgrade sikit. Ni lah hasil dia. Main unlimited bang. Betul-betul biar dia dapat. Sampai tengah malam main ni. Dalam ni lagi. Ya Allah ya Tuhanku. Ni lagi. Pesan. Jom. Laju sikit lah. Alamak. Slow eh? Tak ada. Dia terlampau nampak dia.
Besar. Aduh tau. Aduh. Aduh saya naik. Aduh. Mati weh ya Allah. Inilah permainan paling menyeramkan kat sini ya Allah. Aduh, pening kepala lah. Ampun kamu. Ampun. Aku main pasir dulu, main pasir dulu. Dia pilih yang dulu ni, tengah. Aduh. Alah. Kita orang baru sampai dekat area food court, dekat area kuah ni. Kita orang nak pergi makan dekat salah satu food court sini lah. Western food. Nama dia Bayleaf. Jom cari kat mana kedai Bayleaf ni. Oh depan ni yang Bayleaf. Jom agak depan nak. Dia banyak lah macam-macam lah. Goreng-goreng, nasi ayam. Tapi kalau malam ni kita orang nak makan Western. Western Marhen yang underrated. Ni tak ramai orang tahu ni. Ni dia korang. Bayleaf. Sampailah. First time datang ni. Tu nak try tu. Okey, ni menu dia apa? Ada chicken and duck. Ada steak and lamb. Lepas tu apa lagi? Pasta ada, Indomie ada, Great Deal combo ada. Tapi aku macam nak try steak lah ni. Macam menarik. Contoh kalau skor Angus ni 2 dan skor Brampton Street Loin ni 2, Angus ni lagi lembut. Side dia je kami akan bagi mashed potato dengan ni mushroom. Saya nak yang lembut. Nak Angus. Boleh. Okay lah. Angus macam menarik tu yang keping tu daging, streaky beef dah. Okey, rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuh. Macam sedap tak? Sedap. Ya. Ada bagi berapa bintang? Daripada 5 bintang. 4.5. 7. 4.7 bintang. Uyuh, almost perfect. Dahsyat. Lama kita perkena dia punya Angus steak ni. Dia tengah tempat panas-panas ni. Sedap nak makan. Sebelum dia sejuk, bagi kita makan dulu. Hop. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Ini mashed potato sedap. Daging ni pun lembut. Keluar dia rasa macam crispy. Dia punya Angus beef dia. Rasa pun ada. Layan. Ni aku dah rasa dia punya grill chicken. Nampak dia punya presentation nampak macam cantik. Ayam ni pun nampak menggiurkan. Kita rasa sikit Kita cari dia punya kuah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini ayam grill dia. Sampai ke dalam dia ni Dia full of flavour. Tu rasa dia masin, dia rasa grill tu. Lepas tu dia punya sos black pepper pun sedap. So dia gabungkan dengan tiga-tiga ni. Sekali dengan kacang buncis. Memang cantik sangat lah. Best. Ui, adam. Okey, layan. Ada layan. Untuk pot breakfast kami. Kami nak breakfast tak jauh daripada hotel kami dekat Cenang. Mana dia? Ni kedai dia. Tepi jalan je. Selera Pantai. Selera Pantai. Ini dia, roti canai stall. Okey. Google Map and other food also. Lontong, mi goreng, mi kari. Okey, kita interview tu. Pakcik terus cakap ni. Terus speaking. Saya cakap banyak. Dia biasa dengan Mak Saleh. Banyak YouTuber. YouTuber Mak Saleh okey lah. Please Muhammad, talk something. Senang pakcik pasal tepi jalan. Senang nampak. And then they enjoy the food. They say, so many kinds of roti canai. Tengok yang biasa je. Yang Nutella macam-macam kan. Ada 40 jenis. Saya boleh tengok dekat TikTok lah yang nampak macam-macam tu. Itu yang mai sini tu. Allahu Akbar. Semua orang patut tahu tempat ni. Terima kasih banyak. Cantik lah, rezeki lah. Okay. Free marketing. Alright. Okey, duduk dulu. Okey, jom.
Jom kita tengok menu dia. Sini antara menu famous dia roti canai bang. Ada kepelbagaian roti canai. Nutella, bird nest, roti tampal semua ada lah. Roti canai biskof ada. Roti honey pun ada. Roti sayur. Roti yang kamu tak nampak semua ada kat sini. Bagi tahu nak roti apa, semua ada. Ni biasalah nasi lemak memang ada, nasi lemak ayam, semualah rendang, telur mata, lepas tu roti bakar pun ada. Kepelbagaian roti bakar kat sini. Macam-macam. Lepas tu omelette sebab sini ramai masalah datang. Dia orang sediakan omelette untuk breakfast, omelette scrambled egg. Yang goreng-goreng ada, simple. Kutia, bihun, mi goreng, Maggi goreng pun ada. Lontong. Ni pakcik cakap kena cuba ni lontong. Aku dah order dah lontong. Last kali ni semua ayah lah. Aku nak try. Ni best seller ni. Nak try kopi ais je. Itu je lah menu dia. Mau kita rasa dia punya lontong tu. Ush, dah lama tak lontong ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak sungguh lontong ni. Okey, approve. Sedap. Tu dia rumah. Roti Nutella banana. Tengok apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul kombinasi Nutella coklat dengan pisang. Roti pun crunchy. Layan. Bila aku cakap dia punya mi goreng ni sedap ni. Nak kena rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke mi goreng ni. Mana dapat mi goreng ni? Dekat Selangor KL tak jumpa mi goreng ni. Kamu cuba saja kat mana ada? KL Selangor. Dekat Langkawi ni memang terbaik lah. Mi goreng memang full of flavor, sedap. Dengan bahan dia, bahan dia, udang dia memang cukup rasa lah. Sangat enak mi goreng dia. Susah jumpa mi goreng yang rasa sedap ni. Datang ke Langkawi kalau tak singgah kedai coklat memang tak sah. Mau kita singgah dekat TS Duty Free Shop. Okay, right. Okay, terima kasih bang. Kalau kamu nak cari local donat yang sedap dan gembur, kamu boleh singgah dekat Zaumi Donat Langkawi. Kat sini bukan jual donat je, ada jual pastry, ada jual makanan-makanan ringan yang lain lah. Kuih-kuih muih pun ada, laksa, macam-macam lah. Aku baru sampai dekat hotel bajet kedua dekat area Pantai Cenang. Ni dia rumah Sri Embun Resort. Jom kita check in dulu. Jom kita quick tour dekat bilik aku ni. Assalamualaikum. Ni lah rupanya bilik kita orang. Bilik family room dekat Sri Embun. Harga sangat berbaloi, batutan. Bawah 1.5 je dapat 2 katil queen. Puas hati kau mah. Dia punya meja makeup kat sini. Lepas tu punya almari kat sini lah, almari. So dia sekali bagi kita dengan striker. Striker pada drink amenity kat sini. Lepas tu ada mini fridge kat bawah ni. Lepas tu ni almari kat sini. Tolak je, slide je. Itu je lah. Lepas tu dia punya toilet kat sini. Okey toilet dia. Nampak kemas ke? Cantik tau saya. Siap ada raining shower bang. Macam-macam. Okey bilik air dia. Selesa. Selesa yang luas. Lepas tu dekat depan bilik kita orang ni ada beranda. Nak lepak-lepak, minum kopi ke kat luar. Okey lah makan Maggi ke. Ni dia. Beranda luar ni. Boleh sedia baju kat sini. Baju basah kan, lepas mandi kolam tu, bolehlah sedia baju sini. Ni lah view kita orang. Sebab daripada sini nak ke pantai dalam 300 meter. Depan lagi lah. Depan lagi ikut sana.
Ui, meriah banyak kedai. Oh, patut tutup jalannya. Jalan jam ni bang. Ada banyak buka gerai kat sini. Aku suruh dia pergi kosong lah, tak ada apa. Oh, ni meriah. Dah macam kedai ada. Lepas-lepas kat Pantai Cenang, lapar pula. Kita singgah makan kat Mirza Muhammad Seafood. Okay, kita rasa sikit bang. Nasi sambal tumis udang ni dengan telur dadar dengan kangkung belacan. Aku try semua sekali lah. Sekali harung, senang. Try rasa Bismillahirrahmanirrahim. Perut lapar. Makan pula tengah malam. Memang kena lah bang. Sedap sampai tumis kan. Sotongnya elok. Elok lembut. Kangkung sedap. Baik. Semua okey lah. Best lah. Udang galah pun sedap. Oh ya? Udang galah. Oh, udang galah sedap ni udang galah bang. Jadi boleh rasa sikit lah. Disebabkan flight kita orang malam pukul 8 lebih, so sementara nak habiskan masa dekat Langkawi ni, aku lepak dekat rumah Mau'ad Coffee and Batik. Ni memang favourite cafe aku lah, sebab aku suka dia punya yuzu cold brew memang sedap sangat. Kalau kau ada rezeki kemari, wajib singgah ke Mau'ad ni. Let's go. Datang dekat Mau'ad ni, aku nak minum dia punya yuzu cold brew je. Dekat tempat lain tak ada yuzu ni. Adalah jumpa tempat lain yuzu americano semua, tapi rasa dia memang tak sama. Dekat Mau'ad Langkawi dia ada yuzu cold brew macam ni yang sedap. Kalau kamu datang nak dapat yuzu yang sedap, datang sini. Confirm puas hati. Rasa dia Allah. Rindu betul. Dah lama tak minum yuzu cold brew kat sini. Memang sedap ya amat. So refreshing. Ni aku try dia punya garlic bread pula. Nampak macam menarik je rupa bentuk kan. Bismillahirrahmanirrahim. So crunchy lah. Ni plantar ni. Rasa dia punya garlic tu. Ada rasa cheese sikit lah. Ada cheese rasa dalam ni. Sedap lah. Ini kombinasi sangat menarik lah. Crunchy yang lembut. Syukur Alhamdulillah selesai sudah aku punya video travelog Langkawi. Hopefully korang enjoy tengok video ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Assalamualaikum.